Ini adalah rumah subsale bernilai 250k. Berapakah kos yang terlibat untuk memiliki rumah subsale ini dan berapa gaji minimum untuk lepas loan rumah 250k? Kos yang terlibat, katakanlah rumah itu full loan dan termasuk dengan insurans. Kos yang terlibat seterusnya adalah kos legal fees. Untuk rumah yang pertama, anggaran kos legal fees sekitar 12,000 ke 14,000. Kos yang seterusnya adalah valuation report. Valuation report kos lebih sekitar 1,100 kurang ataupun lebih lagi. Gaji minimum anggaran sekitar 2,200 sehingga 2,500. Ini setelah tolak mungkin komitmen lain yang sedia ada. 200